Hai, nama saya Muhammad Dini Sabir bin Muhammad Saleh, berumur 21 tahun, berasal daripada negeri Perlis. Macam saya ada dua adik-beradik. Seorang ada adik sekarang tingkatan 3. Lepas tu ibu dengan abah masih bekerja sekarang. Macam abah bekerja pomen je. Macam ibu cleaner di Kuip. Sekarang ni saya bekerja di kedai borong, peruncit lah, full time lah. Senin sehingga Sabtu. Ahad cuti dalam pukul 8.30 sampai 6.30 petang. Setakat hari ni dah 3 tahun lebih. Saya kenal dengan P2U ni melalui TikTok TikTok, scroll TikTok main-main jumpa pasal P2U ni. Saja tengok sampai habis P2U tu kan. Kata try lah download aplikasi P2U tu. Di situ lah. Total dalam 100,000 lah. 100,000. Lepas tu kalau total bulanan pula, setiap bulan saya bersama P2U ni, alhamdulillah dah dapat 10,000 ke atas lah. Pernah dah sebelum ni saya berniaga menjual pakaian lah waktu sekolah menengah. Tapi lepas habis sekolah menengah tu, cakap tu je lah. Untuk mengubah masa depan, macam saya ada target. Sebab saya ni memang minat berniaga daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai habis sekolah sampai lah masih berminat berniaga lagi. Dan sekarang tu kalau ada peluang tu memang saya akan cari betul-betul. Okey, untuk setakat sekarang ni cerita saya nak ada sebuah kedai kedai batu untuk kita menjual. Itulah cerita saya setakat lah. Kalau P2U, untuk P2U ni saya guna untuk TikTok Shop lah, online platform. Lepas tu dengan fizikal pun saya ada juga fizikal untuk saya letak kat kedai-kedai lah, stok produk. Potensi dia mudah untuk orang beli, daripada orang nak keluar nak mencari, baik mereka beli kat online platform saja. Lepas tu lah saya banyak fokus dekat online platform lah. Macam tu lah. Macam dari segi keuntungan tu, alhamdulillah dekat TikTok Shop memang dia ada charge dia tu, tapi alhamdulillah boleh menguntungkan lagi lah. Kalau macam saya ni kan, saya kedai pemborong. Jadi saya kenal banyak tokai-tokai, kedai runcit. Lepas tu dari situ lah saya akan bertanya. Kadang saya suka pergi kedai mereka saja, pergi hantar barang kan, apa kan. Lepas tu saya akan bertanya pada mereka, kalau nak letak perfume ke, freshener ke, berminat tak? Kalau mereka kata berminat, saya tunggu masa saya beli rock ataupun benda gantung untuk freshener tu. Terus lah. Lepas tu saya tahu lah kan, nak letak harga apa-apa, macam mana saya kira, macam tu lah. Dekat slow itu hanya online platform lah. Online platform dekat TikTok Shop kan. Awal-awal tu memang nak sangga nak dapat satu sale tu memang payah lah. Lepas dapat satu tu pun kita sendiri beli. Saya beli sendiri, lepas tu review sendiri. Lepas tu bawah dia akan dapat next lah. Tapi nak dapat next tu pun dia lambat juga lah. Lepas dia ada banyak tu baru dia jadi makin setiap hari dia akan masuk. Tak berhenti lah. Yang paling suka sekarang adalah SB Perfume lah. Sebab perfume dia murah, lepas tu bila kita jual tu mudah dapat pembeli. Lepas tu dengan harga dia tu okey lah. Dari segi P2U tu yang paling mempermudahkan lah, macam pembayaran bil. Macam bil Unify, bil elektrik dengan biaya macam tu lah, paling mempermudahkan lah. Saya sendiri pun duk bayar kat dia sendiri lah. Sangat membantu sebab kelas tu lah, sebab saya tahu ilmu tambahan ilmu macam untuk saya update lagi bisnes saya ni lah. Dan inisiatif P2U ni sangat membantu lah. Reward macam reward tu pun sangat membantu. Dia macam tambahkan lagi untuk keuntungan tu lah. Dapat membelikan sesuatu lah untuk keluarga dengan hasil daripada berniaga bersama P2U. First, dia pernah beli hantar emas dekat ibu dia sendiri waktu hari jadi dia lah, tahun lepas je lah. Lepas tu yang kedua, alhamdulillah dapat berkongsi dengan ibu lah, beli sebuah kereta Myvi. Sebenarnya sofa ni raya tahun lepas hasil dengan ibu juga, ibu. Dengan ibu kata tinggi nak sofa baru. Kita pun yelah tengok kedai dekat mata air. Kalau nak tengok pun ada satu orang lagi. Mesin basuh. Yang tu memang satu batas guna duit komisen daripada P2U. Sebab waktu tu mesin basuh tu rosak yang lama. Nak berbaik macam tak padan. Tips saya konsisten lah, benda tu wajib. Dia kena konsisten. Lepas tu orang kata permulaan tu memang susah. Tapi permulaan tu langkah kecil tu yang akan menambahkan lagi benda tu. Usaha tu. Orang kata usaha. Payah lah nak dapat satu sale tu, payah dapat. Tapi kalau kita usaha, tawakal satu persatu, takkan dapat. Macam K-Line lah. Saya suka untuk 24 jam lah. Pada K-Line yang memudahkan lagi lah. Lepas tu nambah lagi produk-produk fizikal. Contoh t-shirt, pakaian.
Sangat rekomen. Yang saya pun memang rekomen kat kawan-kawan. Dan sekarang Alhamdulillah ada 5 orang setakat lah. Kita orang kebanyakannya untuk diri sendiri. Dengan ada seorang tu untuk family dia. Itu je lah. Saya memang setiap hari akan update kat satu WhatsApp, IG dengan TikTok. Memang tak akan berhenti post. Memang akan setiap hari memang mesti akan ada satu post. Contoh macam promote perfume lah. Macam abang wangian-wangian perfume tu. Lepas tu buat video lah, video perfume. Macam tu lah. Buat aktiviti luar kan. Nak bagi orang yakin lah. Kita buat aktiviti luar bersama perfume ni. Lepas tu kongsi sekali dengan perfume tu. Jadi orang macam yakin lah. Macam contoh nak pergi jogging. Bawa perfume ni sambil promote lah sekali. Macam balik malam 6.30 tu, memang saya balik mandi, memang saya fokus duduk bisnes ni je. Video ke, apa ke, memang waktu tu lah. Tak sangka lah. Tak sangka nak dapat macam sekarang macam dapat barang yang terjual dekat TikTok Shop ni dah sampai sehingga nak dekat 5,000 barang terjual dekat TikTok Shop ni. Dekat YouTube ni. TikTok Shop ni. Memang terkejut lah. Sebab sebelum baru nak dapat satu tu bukan payah. Lepas tu nak dapat lah dah. Nak dekat secah 5,000 dengan hasil bersama P2U. Memang terkejut lah. Memang macam tak percaya. Macam cash flow tu setiap bulan memang saya akan macam kata setiap bulan saya akan keluar jumlah tertentu lah. Tapi saya akan biar juga jumlah tertentu di dalam account bank. Lepas tu bila dapat order banyak pun saya boleh rolling balik duit tu, kewangan tu. Walaupun saya dapat untung banyak tu, saya takkan keluar banyak tu. Saya akan ni balik. Saya akan bahagi, kalau untung tu saya akan bahagi dua. Simpanan untuk bisnes, simpanan untuk kegunaan. Kalau harapan saya pada P2U ni supaya P2U ni lebih bertahan lah, lebih tahan lebih lama. Lepas tu kalau untuk bisnes saya sendiri, saya harap bisnes saya ni boleh terus ke depan lah. Boleh ke depan dan ke depan lagi. Saya harap macam tu lah. Untuk new user lah kan. Kalau untuk permulaan ni orang kata jangan mengharapkan lebih. Benda tu kita orang kata kita buat je. Buat usaha, tawakal. Benda tu apa orang kata buat dulu, jangan mengharap lebih. Kita buat dulu, nanti insyaAllah kita akan nampak hasil dah. Just orang kata konsisten lah. Ada benda tu kena konsisten, insyaAllah benda tu ada. Terus rajin dengan cepat mengalah. Konsisten lah. Yang tu lah.